Ramai tanya aku soalan, "Bang, macam mana abang rakam guna phone tapi nampak cantik? Saya rakam guna iPhone juga tapi kenapa tak nampak sama?" Jawapannya adalah sebab aku tak gunakan apps kamera yang dah ada dalam iPhone tu. Sebabnya semua benda dalam tu auto. ISO, shutter speed, white balance, semua dia ubah sendiri mengikut kesesuaian cahaya. Jadi, instead of korang guna apps daripada phone tu, korang download apps Blackmagic Camera. Dalam apps ni korang boleh control macam kamera yang besar tu. Yang paling penting, dia free. Yes, free guys. Kebanyakan apps kalau nak guna features pro macam ni kena bayar. Tu yang aku agak pelik tu. Dia boleh bagi free Nak set ISO sendiri, nak ubah shutter speed, nak pilih white balance macam mana, warm ke cool, semua boleh. Yang paling aku suka dia ada tempat untuk monitor audio. So kalau korang guna mic macam ni, boleh test dululah. Kalau tak rakam-rakam, tak dengar. Even dia ada codec macam ProRes. Kalau iPhone korang support, okey lah. Bila semua korang boleh setting manual, maksudnya korang boleh lock setting korang ikut keadaan cahaya. Hasil dia video korang akan jadi cantik, konsisten je. Warna tak melompat-lompat. Tiba nampak biru-biru, tiba-tiba nampak kuning-kuning. Lagi senang lah kalau korang nak rakam yang nampak cinematic look. Macam aku rakam sekarang ni. Cantik tak? Nak aku ajar tak setting macam mana aku rakam video sekarang ni? Kalau nak, komen. Nak.